Welcome back to rumahku.com. Saya Saiful Sufian dari Rainstar Properties. Hari ini saya berada di Country Heights Kajang. Country Heights Kajang ni antara kawasan yang agak luxury. Kalau belah Damansara kita ada Country Heights Damansara. Di sebelah Kajang dan Bangi kita ada Country Heights Kajang. Ini adalah triple story bungalow. Welcome back to rumahku.com. Saya Saiful Sufian dari Rainstar Properties. Hari ini saya berada di Country Heights Kajang. Kawasan ni biasa kita dengar mempunyai banglo yang sekitar 15 ke 20 tahun, roughly. Namun, banglo ni agak baru tuan-puan. Agak baru. Biasanya kita biasa dengar Country Heights ni memang kawasan elite area sekitar awal 2090-an, awal 2000 sampai sekarang pun. Dan ini adalah 2.5 story bungalow. Land area dia sekitar 6,300 square feet dan build up dia sekitar 4,500 square feet. Dan rumah ni juga mempunyai 5 bilik, tambah 1 bedroom dan tambah lagi 1 meeting room. So totally kita boleh consider as 6 lah, 6 plus 1 lah. Sebab ada meeting room kan. Dan dia punya bathroom ada 8 plus 1 untuk bedroom. So ada 9 lah total. Rumah ni adalah gated garden. Dan dia ada swimming pool area. Ni swimming pool dia. Swimming pool dia ni boleh considerkan macam dia bukan terlalu outdoor tau. Sebab dia buat belah tepi macam ni dan still ada roof belah atas. Belah sini je tak ada roof. Belah sini tak ada roof. So, boleh considerkan sebagai half indoor swimming pool. Jom, tak nak cakap banyak. Jom kita tour lah dulu rumah ni. Let's go. Untuk hari ni, house tour dia unik sikit sebabnya kita bermula dengan swimming pool. Ni bahagian pool dia. Ni dia punya water pump. So, lah dekat bahagian belakang. Ni water pump punya lah. So, nak buat maintenance ke apa semua untuk swimming pool punya, kat sini lah. Nampak dia punya water pump, pressure semua lah. Dan, bahagian belakang. Bahagian belakang ni, as a laundry lah. Macam biasa, as a laundry punya pipe. Dan, dia ada lagi ruangan untuk wet kitchen di bahagian belakang ni. Itu yang best dia. Best dia, bila kita masak, dekat ruangan terbuka macam ni. Macam ni. So, open ni. Ni open. Nampak tak? Dan tu baru dapur dia yang lagi satu. So, boleh consider ada 2 dapur lah. Dalam dan luar. So, best dia yang masak kat luar ni. Sebabnya, bila kita masak something semua, dia tak rasa macam berbau lah. Ni belah tepi dia ada lagi. Ni sebelah kanan. Sebelah kanan saya bawa tuan-puan pergi tengok ke bahagian kapos dia. Kapos dia besar tak besar, luas tak luas. Tapi boleh fit lebih kurang dalam 4 buah kereta. Besar tak besar lah. Tapi boleh fit. Saya tak nak masuk ruang tamu lagi. Saya nak tunjuk dia punya kapos je dulu. So boleh fit lebih kurang dalam 4 buah kereta. Besar tak besar. Ni bahagian depan lah. So consider kita ada satu urus kat sini. Kita consider as a modern lah dalam kawasan Country Heights ni biasanya kita jumpa banglo yang agak berusia, roughly mungkin 10 tahun ke atas. So untuk ni consider as a banglo punya modern punya design. So kita patah balik ke kawasan swimming pool dia. Dekat sini. So ada ruangan untuk istirahat dengan keluarga dan sebagainya lah. So, jom kita masuk belah sliding. Tadi kalau perasan ada main entrance. Ni belah sliding punya. So, bila kita masuk belah sliding ni, kita akan jumpa dengan dry dulu. Dry dan island ni lah. Dry dan island. Tu dia punya dry kitchen. Ni island. Dan ini adalah dining tuan-puan. Konsep modern minimalis. Simple je. Dia tak letak banyak perabot pun dekat bawah ni. Cukup dengan dining
Lepas tu, dia punya living area kawasan sini, just ada TV je. So ni modern minimalis. So memang konsep dia simple, relax je. So saya suka lah simple macam ni. Sebab dia simple, dia tak berat tau. Dia tak heavy sangat. Tu yang best dia. Dia tak heavy sangat. Sebab kalau heavy, kalau saya lah, saya nampak macam serabut sikit. So kena pandai susun. Macam ni tak perlu. Dia just cukup dia cat je colour putih semua. Lepas tu dia letak je perabot yang colour cream. Untuk blend balik dengan colour rumah yang putih. Sama juga dengan belah sini pun. Ada satu je barang yang kontra. Iaitu buai ni je. Colour hitam. So nampak a bit kontra lah. Tapi dia tak heavy. Heavy dari segi barang perabot semua tak. So for me, I love it lah kalau saya pun. Okay. Kita patah balik ke belakang. Sana ada satu guest room. Okay. Tapi tak boleh tengok. Due to owner privacy lah. Okay. Dan ni kawasan dry dia lah. Okay. Jadi simple. Okay. Jangan kata ruangan ni sempit. Sebabnya memang dia tak masak kat sini. Sebab dia akan masak di bahagian belakang. Yang tempat tadi lah. Okay. So, jom. Kita naik ke tingkat atas. Cantik ya Allah chandelier dia. Ni jarang-jarang jumpa ni. Okay. Ni kita nak naik ke first floor. Okay, so tangga dia ni, okay, kalau tengok dinding, dia buat macam colour ala-ala industri punya design. Okay. Dan tangga dia, memang semua solid wood. Dia konsep macam tu. Okay. So, kita masuk bilik yang pertama. Yang ni bukan master bedroom lagi tau. Ni bukan master lagi. Master dia dekat atas. Okay. Sini, dia letak queen. By right, dia boleh letak king atau super king. Sebab ni, size dia memang luas. Yang ni satu. Dan sebelah dia adalah dressing area. So in case tuan-puan ataupun orang yang mempunyai banyak sangat dia punya dress tu, okay, ni bilik yang sesuai lah. Okay. Dan sini dia punya bathroom. Yang best dia spread tau. Biasa kita jumpa yang pecah-pecah dua macam ni. Ada dressing area, ada bed. Biasanya master bed je, master bedroom je. Yang ni tak. Bilik biasa pun dia split macam ni. Tu yang best dia. Even saya shoot banglo lain pun sama. Okay, dan bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang ni saya yang tak pandai buka. Okay. Dia ada lagi outdoor space kat sini. Nampak siap ada tangga lagi. Yang ni kekurangan diri saya tak pandai buka. Okay. So, that's mean kalau katakanlah tuan-puan rasa macam okay, bilik ni sempit lah, nak besarkan lagi. Yes, boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau saya lagi prefer macam ni lah. So luar ni mungkin saya letak something else lah. Okay. So jom kita pergi ke ruangan seterusnya. Ruangan ni memang khas untuk kita lepak. Untuk kita lepak kat sini. Tak sebenarnya ni kawasan ni letak barang-barang sekolah anak dia. Okay. The landed property. Diami house. Okay, boleh lagi. Okay, so adalah kucing dia letak sebab owner ni dia boleh kucing. So dia letak peralatan kucing kat sini dengan sini. So dia ada satu ruangan khas. Itu yang the best dia untuk ni. Okay, so kita tengok ruangan yang seterusnya kat sini. Okay, ni bilik seterusnya. Okay. Bilik ni pun sama. Okay, ni bilik. Okay, ni pun sama. Dia letak queen, boleh letak king ataupun super king sebab bilik dia memang luas. Okay. Dan pun sama, dia ada dressing area. Hampir setiap bilik ada dressing area. Itu yang best dia. Jadi kita tak perlu nak pening untuk susun perabot nak letak macam mana. Tak perlu. Sebab dia dah buat lah dressing area kat sini. Okay. Dan ini adalah bathroom dia. Bathroom dia pun luas tuan-puan. Luas ni. Saya rasa bathroom dia ni pun sama besar dengan bilik yang saya letak saya punya home lab server tu. Sedih tu. Saya rasa saya kena beli rumah ni. Tak adalah, tak mampu. Okay. Dan dia ada satu lagi bilik belah sana. Tapi tak apalah, kita dah tengok. Okay. Sebab tak boleh nak masuk. Jom kita naik ke 0.5.
Okay, so ni adalah master bedroom. Okay, bilik master ni. Nampak tak? Dia ada satu partition untuk letak kursi urut. Of course lah kat sana katil lah. Okay, katil dan ada sofa kat sini. That's mean ruang ni memang sangat luas. Sebab dia boleh mampu letakkan TV, sofa, katil. Okay. Dan ada lagi ruangan bahagian belakang untuk laundry. Laundry dia bukan kat bawah. Tapi dalam bilik dia sendiri. Ni. So ni dia letak, ni dia punya bathroom tau. Okay, nampak? Dia punya bathroom ada laundry punya pipe. Okay. Sini dressing area lah. Ni semuanya wardrobe. Semua sini. Okay. Dan ni of course lah toilet lah. Okay. Kawasan ni. So memang luas sangat. So saya tak tahulah nak explain macam mana kawasan ni sampai kan dalam ni ada aircon. So memang sangat berbaloi. Dengan harga 4.5 million. Ialah 4.5 million dalam country height. Pada saya dengan design yang moden. Okay, apa lagi yang nak kan? Ada swimming pool. So okey sangat lah. In fact kalau pergi tempat lain pun lebih kurang jugalah in term of price. Dan ni ada bilik tersembunyi. Tak adalah. Okay. Ni macam yang tadi kita tengok yang perempuan kan. Yang ni yang lelaki punya. Macam dressing area something lah. Belah sini. Untuk lelaki punya dressing area. Okay, sini. Okay. Ni lelaki punya. Yang belakang tadi yang perempuan. Yang ni yang lelaki punya. Okay. Buat kat sini. So ada lagi bathroom yang lain dekat sini. So saya tak nak buka lampu dia. Sebabnya saya yang tak jumpa kat mana. Okay. So memang ni memang sangat luas lah. Okay, so kita dah tour dah. 2.5 story bungalow dekat Country Heights Kajang. Sebelum tu kita recap balik. Land area dia sekitar 6,300 square feet dan build up area sekitar 4,500 square feet. Mempunyai 5 bilik. Okay, 1 maid. Lepas tu tambah lagi 1 meeting room. Okay. Lepas tu ada 8 bathroom. Okay. Freehold, gated guarded. Okay. Dan of course dia ada swimming pool. Okay. Kapos dia boleh muat sehingga 4 buah session. Okay tuan-puan. Untuk tuan-puan yang mencari banglo mungkin bawah daripada 5 juta. Design modern. Okay. Swimming pool. Nak bilik banyak. Okay. You can consider Optis. Okay. Okay, saya Saiful Sufian dari Rangstar Properties. Have a good day. Assalamualaikum.